Pernah dengar tak kisah Habil dan Qabil? Habil dan Qabil adalah anak kepada moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan mereka untuk membawa hadiah atas tanda syukur. Habil bawa kambing yang sihat, tapi Qabil cuma bawa hasil tanaman yang dah rosak. Allah terima hadiah ikhlas dari Habil, tetapi Qabil tak puas hati dan membunuh Habil. Sedih kan? Habil berasa menyesal dan hanya termenung kerana tak tahu nak buat apa dengan mayat Habil. Tiba-tiba Allah menghantar 2 ekor burung gagak yang bergaduh sehingga salah satunya mati. Burung yang hidup tu menggali tanah dan meletakkan bangkai di dalamnya. Habil pun tiru perbuatan tu. Siapa sangka amalan kita kebumikan mayat selama ni diajak oleh seekor burung. Jadi kawan-kawan, buatlah sesuatu dengan ikhlas dan jangan terlalu ikut perasaan. Kabago, protect your wrist with us.